Tuan-tuan, kita duk baca hadis, tidak akan bergenjak tapak kaki anak Adam sehingga ditanya 5 benda. Di antara yang ditanya tu apa? An malih, harta dia, min aina iktasabah, dapat daripada mana, wa fima anfaqah, belanja ke mana. RM1 pun Tuhan tanya, RM1,000 pun Tuhan tanya, RM10,000 pun Tuhan tanya. Tanya dua. Satu tanya mai kok mana, jalan halal ke, jalan syubhah ke, jalan haram ke. Yang kedua dia tanya, dah mai kat hang belanja pula kat mana, jalan halal ke, jalan syubhah ke, jalan haram ke. Pun kita tak kisah, tuan-tuan. Ada kita kisah. Duit kita masuk keluar, kita pun tak kisah. Syubhat haram pun kita bedai, belanja pun suka hati kita. Kita tak pernah fikir beban nak menjawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah test beberapa orang sahabat lain. Pernah test, panggil khadam dia, bagi duit hampir rumah dia ni, bagi duit ni dekat dia. Hampir rumah Abu Ubaidah, bagi duit dekat Abu Ubaidah. Lepas hang bagi, hang tunggu saat tengok apa Abu Ubaidah nak buat dengan duit tu. Khadam ni pun ambil, lari pergi rumah Abu Ubaidah, bagi salam apa semua. Abang kata Amirul Mukminin Umar bagi. Dia pun ambil, pegang sat aja. Lepas tu start dah panggil. Panggil ni, hampir panggil dia ni, hampir panggil dia ni, hampir panggil dia ni. Bagi duit dekat hang suruh pergi hantar kat kau ni, pergi hantar kat kau ni. Habis, tak ada lagi nanti. Khadam Sayyidina Umar balik, mai jumpa Sayyidina Umar, dia kata ya Amirul Mukminin, saya dah bagi dah. Lepas tu dia kata apa Abu Ubaidah buat? Dia kata Abu Ubaidah dan bagi sampai last tak ada apa dalam tangan dia. Umar kata apa? Aku tahu dah dia akan buat macam tu. Masya Allah, tuan-tuan. Kita baca cerita Nabi, dengan kita baca cerita para sahabat Nabi, kadang-kadang dia mai terlintas dalam hati kita, biar betul mereka ni macam ni. Biar betul mereka ni macam ni. Apa hak Nabi kata tu Nabi buat ke? Apa hak Nabi kata dekat sahabat tu sahabat buat ke? Kita ni kadang-kadang, pasal kita duk banding dengan kita. Kita tak ada langsung benda tu. Kita dapat banyak mana pun hak kita. Pada ingat nak share, nak bagi, nak tolong, nak minta lagi ada. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata minta maaf lah yang saya kalut tadi bagi salam terus balik tu, pasal teringat ni tibr, ni mah ni hak orang bagi ni. Aku tak mau benda tu ada lama dalam rumah aku. Dalam syarah hadis dia kata apa? Nabi whatever harta yang masuk dalam rumah dia tidak akan lebih daripada 3 hari 3 malam. Nabi akan bagi kau. Fa'amartu biqismatih. Aku pergi tadi pesan dekat mereka, suruh bagi-bagilah dekat siapa-siapa yang memerlukan.